Setiap kali nak masuk Thailand, korang kena isi arrival card kan, yang warna putih tu. Tapi sekarang ni, baru-baru hari tu, kerajaan Thailand ada bagi tahu start bulan 5 ni, arrival card dia isi online sahaja. So sekarang dah senang, tak payah dah nak isi yang form putih tu. Tapi sebelum tu nak bagi tahu, AS Vacation Sdn Bhd ada nak bagi tiket flight free. Kalau korang nak, klik je link dekat bio. Berbalik-balik pada arrival Thailand tadi, paparan website dia akan keluar macam ni lah. Korang kena pilih arrival card. Inilah detail-detail yang ada dalam arrival card online tu. Kalau nak diikutkan dia punya interface arrival card Thailand ni, dia lebih kurang macam arrival card Singapore. Macam biasa, detail yang diperlukan, nama penuh. Yang family name kena letak binti macam tu lah, yang macam aku. Kemudian kena isi nombor pasport. Lepas tu isi kita punya personal information. Belah country of resident tu letak Malaysia. Dia punya state letak dekat negeri korang yang duduk sekarang lah. Dekat part nombor phone tu, bukan nombor phone letak dekat atas tu tau, letak dekat kotak bawah dia. Lepas tu tekan continue, dia akan keluar paparan yang macam ni. Isi bahagian dekat date arrival tu, korang boleh isi untuk date hari ni. Sebagai contohnya, hari ni nak gerak, hari ni boleh isi, dan 3 hari kemudian. Lebih daripada 3 hari ke hadapan, atau boleh isi. Contohnya kau nak pergi bulan depan kan, korang tak boleh isi lah benda ni awal-awal. Kemudian isikan dekat mana negara korang berlepas. Dekat bahagian tujuan nak travel, tulis holiday. Pilih holiday. Mode travel tu kena pilih lah korang naik transport apa. Kalau macam aku nak naik bas daripada Seremban nak pergi Hat Yai, kena pilih land, dan mode of transport dia tak ada list, ambil others. Kemudian tulislah kat situ bas. Belah nombor flight dengan vehicle number tu tak payahlah sebab tak ada bintang merah kan. So kosongkan je. Kemudian tekan continue. Dia akan keluar paparan yang macam ni. Jawab soalan yang dia nak tu. Kemudian tekan preview. Scroll ke bawah sikit, kita akan jumpa paparan yang macam ni. Masukkan email. Tak, akan keluar paparan yang macam ni. Tekan agree. Tekan submit. Kemudian tekan button confirm. Bila dia keluar macam ni, korang boleh tekan download. In case korang salah masuk email, kurang-kurangnya, bila tekan button download, korang ada simpan benda dalam phone. Tak dapat email pun tak apa. Ini contoh email yang kita akan dapat daripada Immigration Thailand. Dekat dalam email ni, kita akan dapat juga PDF yang sama yang kita download tadi. Senang je kan nak isi? Oh ya, link arrival card ni ada kat bio.